Biasanya orang ke Uzbekistan hanya 7 ataupun 8 hari. Tapi mahukah anda untuk pergi ke Uzbekistan selama 12 hari? Kerana tempat yang kami bawa bukan tempat biasa-biasa. Tahukah anda di Uzbekistan selain terletaknya makam Imam besar kita, Imam Al-Bukhari, di sana juga terletaknya imam hadis yang kedua yang juga imam besar, iaitu Imam Tirmizi. Jadi bersama-sama kami, jom kita menjejaki dua imam ini. InsyaAllah, kalau anda bersama dengan trip Uzbekistan kami akan membawa anda ke 3 bandar utama yang biasanya semua orang akan pergi, iaitu Tashkent, Bukhara dan juga Samarkand. Dan bersama kami, kita akan tambah lagi 3 bandar, iaitu yang pertama sekali Khiva. Khiva ini adalah satu bandar Asian City yang terletak di utara Uzbekistan yang jarang dikunjungi. Tetapi bandar ini sangat-sangat cantik, terkenal dengan bandar lama dan juga menara-menara dia yang terukir cantik. Kemudiannya kita juga akan membawa anda ke Shah Rizab, iaitu satu tempat yang menjadi pusat pemerintahan Emir Timur di zaman kegemilangannya. Dan seterusnya kita akan juga membawa anda ke Termez. Di sinilah terletaknya makam imam besar hadis Imam At-Tirmizi. Jadi kalau anda ingin merasakan pengalaman yang berbeza, pergi ke Uzbekistan dengan melawat 6 bandar utama di Uzbekistan, dan pastikan anda menjadi antara yang pertama mendaftar trip ini semasa kempen GOP kami, Grand Opening Package 2027, yang akan berlangsung pada 16 Mei tahun 2026. Bermula jam 8 malam, anda akan diberikan diskaun, hadiah dan juga sambutan bertuah. Anda berpeluang untuk mendapat hadiah package pelancongan dan juga skuter luggage dan juga gold bar dan pelbagai lagi hadiah. Jumpa anda di sana.